semai dalam diri kamu. Bila sahabat ni bagi tahu, saya tak banyak semayang ya Rasulullah. Tu zaman itu. Saya tak banyak sedekah ya Rasulullah zaman itu. Saya tak banyak puasa ya Rasulullah zaman itu yang kesemuanya banyak puasa, sedekah dan solat mereka. Nabi kata, anta ma'aman ahbabta. Kamu selepas beriman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan hidup di akhirat dengan orang yang paling kamu sayang. Letakkan handphone tuan-tuan dengan Rasulullah, siapa yang lebih tuan-tuan sayang? Letakkan rumah tuan-tuan yang berharga 1.5 juta di tepinya Rasulullah, siapa yang tuan-tuan dahulukan? Letakkan pangkat tuan-tuan yang tinggi pada malam ini di samping Rasulullah, siapa yang tuan-tuan akan pilih? Tepuk dada tanya iman, orang sebelah tak boleh jawab. Tiap-tiap orang termasuk saya yang bercakap, hanya kita yang boleh memberikan jawapan yang benar itu daripada dalam hati kita, insya-Allah.